sebab Rafizi ni satu perkara yang kita kena akui adalah dia seorang mobilizer yang agak hebat. Yep. Dan dia pernah mobilize gerakan yang tidak menggunakan jentera rasmi Parti Keadilan. So sebagai contoh Invoke Ayuh Malaysia. Betul. Walaupun melibatkan ahli-ahli keadilan, tetapi dia nampak macam something else, detached daripada keadilan. Dan ramai yang akui bahawa yes, that itu the Rafizi Ramli show lah. Kalau kita tengok apa truck Ayuh Malaysia dulu pun, mana ada gambar Datuk Anwar, gambar Rafizi je. Tapi apa end goal dia? End goal dia adalah mencetuskan satu, dia tak akan keluar daripada PKR keadilan. If I know Rafizi, he's not going to leave keadilan. Lah. Macam saya, kalau saya diberi pilihan, saya tak akan keluar daripada UMNO pun. Saya dipecat daripada UMNO. Sebab masing-masing kita ada idealisme tentang parti kita lah, parti asal kita. Betul. So Rafizi's not going to go. Tetapi dia akan cetuskan satu gerakan massa yang melibatkan penyokong dia dalam keadilan, yang melibatkan GAP, golongan atas pagar yang sokong dia, untuk menjadi wadah yang boleh reverse take over PKR satu hari nanti. I think that's what he's going to do. So the challenge untuk Izzah pula adalah untuk memastikan bahawa keadilan mencukupi. Betul. Keadilan is enough. You don't have to have this guerrilla movement yang betul-betul hero yang akan take over PKR. Sebenarnya keadilan itu mencukupi. Izzah is in a very unique, dia dalam kedudukan unik sebab dia bukan backbencher dan setakat ni kita tak tahulah, setakat ni dia bukan ahli kabinet lagi. Katalah misalnya dia buat keputusan bahawa okay, saya takkan duduk dalam kabinet, saya bukanlah eksekutif. I think she said that. Dia boleh jadi suara ataupun suara untuk parti. Dia boleh push untuk reform, dia boleh push itu. Tetapi dia kena berhati-hati sebab Rafizi akan buat benda yang sama. Itulah. Dia akan wujudkan parti within a party.